Okay, Assalamualaikum. Sepenuh cuti raya Cina ini, kami ambil kesempatan untuk membersihkan kebun durian. Okay. Seawal pukul 7.30 pagi kami dah sampai ke kebun. Alhamdulillah, cuaca sangat cantik, suasana damai dan berkabus lagi pagi ni. Ini anak pokok durian yang baru ditanam, masih kecil. Tapi dalam kebun ni banyak juga lagi pokok durian yang dah tua. Rasanya umur dia dah 30 tahun. Yang ditanam zaman mak dan abah dulu. Arwah mak dan abah dulu. Memandangkan terlalu semak baru-baru ni, kami dah panggil orang untuk meracun. Jadi bila dah rumput mati nanti senanglah proses-proses pembersihan dijalankan kat kebun ni. Okey. Ini pokok duku. Tapi sekarang ni tak ada buah lah. Buah dia sangat sedap. Nanti kalau musim buah nanti, kita ambil lagi gambar dia, video dia. Ada anak sungai yang mengalir kat sini. Air dia jernih dan sejuk sangat. Okey. Kalau dibersihkan semak-semak kat tepi ni, memang sangat comel air sungai ni. Pasir dia kasar dan air dia tak bercampur dengan kawasan penempatan manusia. Dia lebih kepada memang sumber daripada dalam hutan. Oh, cerah. Wow, cerah. Ada sungai. Air sungai dia mengalir jernih. Nampak? Okey, nanti next konten kita akan dapat tengok sungai ni dah terang, dah tak ada semak-semak macam ni. InsyaAllah. Okey. Untuk pengetahuan semua, sungai kecil yang kita tengok tadi, di sinilah hujung dia. Dia bertemu dengan sungai yang lebih besar. Sejuk air dia. Jadi kebun kami ada satu anak sungai yang lalu di tengah-tengah dia dan ada satu sempadan sungai yang lebih besar. Sejuk kat sini. Sesuai untuk slow living. Cuma bila sungai berhampiran dengan jalan raya dan orang mudah akses, cuma sampah-sampah mereka tinggal macam tu lah. Okay, next kita akan buat satu banner untuk maklumkan it's okay untuk diorang mandi, tapi jangan buang sampah merata-rata macam ni. Okay, yang ni kita tak suka lah. Lepas mereka mandi, mereka tinggalkan plastik-plastik botol, kotak rokok dan juga
diapers anak macam ni, buang sana, okey, dalam kebun kita. Jadi kita tak ada masalah untuk orang mandi, tetapi tolong jangan buang sampah merata-rata. Pokok durian ni pun dah makin besar. Okey, dah tinggi. Di sebelahnya ada pokok kelapa. Dan satu hari nanti kami bercadang untuk buat bamboo house. Ini tapak dia. Tapak dia dah cantik. Okey, bamboo house dekat sini. Tapak dia dah cantik dan tak takut lah. Dan tepi tu ada sungai. Kita tengok. Okey, ni tapak bamboo house kami. Dan dekat tepi ni ada sungai. Ada sungai, guys. Okey. Ada sungai. Dan mungkin kita akan boleh buat tangga kat sini. Dan dalam masa yang sama, tiang elektrik di seberang tu. Jadi insyaAllah bamboo house kita bamboo house modern. Dan kita boleh tarik elektrik kat sini. Okey, kita buat BBQ. Okey, bakar-bakar ayam boleh kat sini. Dan dekat sini juga sebenarnya kita tak takut sebab ada laluan jalan kampung, jalan kebun ni. Orang nak pergi kebun. Jalan ni memang melintasi dalam kebun kami. Tapi tak ada masalah lah. Semoga pahala tu terus mengalir dekat mak selagi orang guna jalan ni. Pokok petai. Okey, tinggi. Tak ada buah pun. Okey. Ni pokok durian yang kurus. Tak cukup zat. Jadi tak apalah. Kalau dia tak nak membesar kat sini pun tak apa. Sebab kita nak buat bamboo house dekat sini. Bimbang nanti buah dia jatuh atas bamboo house kita. Dalam kebun ni juga sesuai untuk buat track jogging. Okey, nampak. Jalan kebun ni orang tak lalu pun. Jarang-jarang sangat orang lalu. Okey, kalau musim buah durian, keraplah sikit. Kalau macam musim tak ada durian ni, jarang sangat orang lalu. Jadi sebenarnya boleh buat aktiviti kesihatan dengan naik dan turun bukit ni. Tak ada risau. Tak ada kerisauan untuk mengelak kenderaan. Okey. Jadi tanah kami memang sampai atas puncak tu. Dah tak larat nak naik. Okey, puncak tu dia pergi kat sini. Dia turun. Dan dia pergi ke puncak sana pula. Itulah tanah arwah mak dulu. Okey, yang diamanahkan kepada kami untuk menjaganya. InsyaAllah kami akan jaga baik-baik. Okey. Sejuk kan? Pagi-pagi macam ni, kawasan ni akan berembun. Sejuk. Banyak kabus pagi-pagi. Banyak daun-daun kering kat sini. Lupa pula nak bawa cakar. Kalau bawa cakar tadi, mesti seronok dapat mencakar. Lepas cakar, kita pergi sungai. Saya tunjuk. Cantik kan? Sejuk je kat sini. Nanti kami datang kebun lagi. Balik dulu. Cuaca pun mendung, nak hujan agaknya. Nanti kita berkebun lagi. Balik lagi cuti panjang.